first yang cakap dia cerita dah lama kan. Dia cerita apa barang kemas tak berpakai pun mesti letak dalam kan. Barang ni. Kita hari tu je lah. Kalau ada rezeki dapat pakai, tak ada lah macam. Kita ni mana ni? Kencing. Baik kan? Limau kan? Tak banyak kereta lalu ni. Memang tak ada. Kita ada naik motor di sini. Ada selalu. Ya, sampah dia. Selalu. Tak selalu lah. Macam 3-4 kali. Selalu lah. Selalu tu selalu. Setiap kali. Setiap kali keluar lalu sini tak ada. Ya. Ui. Ah. Sempit corner. Okey. Buat Inas. Macam ni. Kan? Alamak. Kenapa berbeza jalan? Steamroll. Pasang kabel. Kau tak nak kan? Apa panggil fiber? Fiber kan? 5G. Yang biasanya wifi pakai fiber lah. Kat depan tu kan. Kalau gitu. Nak bangun longsor. Senang. Landslide. Tanah runtuh kan? Tanah runtuh tu landslide ke? Ya. Dan longsor itu lah. Laju tu mungkin. Aduh. Tak ada kayu. Selalu tu mengayuh juga tu. Kan? Lepas kayu. Oh, naik motor terasa lah. Tu tak adalah, basikal lah. Memang lah tak macam kita. Bila kita naik motor tu, rasalah slow sikit. Masa naik tak terasa sangat. Masa turun tu terasa laju. Masa Kalau lagi yang perahnya. bahaya ke babas. Satu lagi. Kecil je lah. Tak panas balik. Itulah awal dia balik-balik. Sekiau pula.
Yelah, ada ke orang masih guna kan? Kita Tak, maksudnya hari-hari je kena gunakan jalan ni. laju pun 100 90. Sebelum kan jalan besar tu ada lagi sama je jarak dia kan. Ni adalah tempat-tempat orang. Itu macam ni jalan lama ke? Orang cepat tak, maksudnya sebelum ni memang orang memang kena lalu sini ke alternatif? Tak dia. Kalau tengok peta jalan ni pun macam melengkung balik. Ni kan dia adalah orang-orang dekat sini yang duduk. Tak nampak orang pun. Cik. Kita dah nampak. Sebab kalau nak ke jalan lama, jalan depan tu lama juga. Kan? Kalau kata dia jalan kata lembu lagi lah, lembu menggagau. Nak makan break. Kaki dia. Okay. Tak baik apa. Iyalah. Sedangkan bukit dekat Rumbia tu pun nak naik tu, kita kena turun. Lembu. Siapa yang bawa kereta lembu? Ada dulu seorang tempat cerita dia mau pergi mana. Orang Rumbia. Rumbia lah. Macam teksi lah konon. Masa tu dah ada teksi dah. Tapi dia bawa untuk apa? Tak je. Dia bawa barang-barang lah kot. Untuk Adalah. pelancongan lah. Adalah. Tak ada juga. Pokoknya kereta lembu yang ada bumbung tu, ni kereta lembu. Macam wagon je lah. Convertible. Ingat kereta lembu yang cantik. Cik ada lain tak? Ada lain tak? Itu kan jumpa orang. Bawah ni je lah. Mama tu Dah terlalu kan? Allah, sianya. Mak kau ni. Dua ekor sekali kan? Dua. Kalau naik lagi tepi, kita tu Yang belakang tu kan? Ada dua ekor. Saya saing dengan dia. Tengah laju tu bukit sana nak break. Terdekat. Sian mak dia. Si cari. Telur lagi. Kalau kita bereminsi, kita berada terpapas lah. Itulah. Bukan kalau jalan, kalau tak turun bukit tu tak adalah laju sangat kan. Kalau kata macam ni masih boleh. Kalau jalan apa tak menurun bukit tu dia, kalau kita break emergency pun tak bahaya sangat lah kot. Apa lagi kanan mak ya? Selalu kita bising kambing. Kalau kambing dah nampak dah jauh. Kan. Dia nampak mak ni dulu kan, anak-anak dia kendian. Apa dia kata? Aduh. Macam membalik lah. Mana kecil. Saya dulu lah kat Kota Baru lah, anak anjing ke bawah kan. Orang tu mana nampak kat bawah tayar. Kat mana? Dulu yang jam masa pasar Ramadan tu. Yang perempuan-perempuan tu bawa 4-wheel drive. Anak anjing tu dia dah lari kat bawah ni.
Langgar pun tu tak kepala. Tu yang dekat kalau Sungai Baru tu jalan tepi laut tu kan. Ada orang tutup rumah dia kan, dia tutup jalan depan rumah dia sebab itu alasan dia tulis itu kan. Ada tu orang langgar ayam dia. Aduh. Setiap hari lah ayam dia langgar. Betul kan, bila ayam. Habis sekarang masih tak buka Lalu tu dia buka kot. Oh, ada yang kau cakap dah buka. Sebab dia buat apa macam anjung depan rumah dia kan. Anak dia yang buka kot. Maknanya dah tak dibenar kau ayam ni. Tu yang banyak bumper tu. Kita okey lah jalan kampung kan, ni jalan besar. Macam mana? Kan buat bumper melambung lah. Yes. Yang banyak bunyi kan? Tanam lah.